Dino. Hi! Click here to subscribe. Bagi saya dulu. Janganlah tolak. Janganlah berebut lagi. Cuba bertanding siapa yang sampai ke pokok tu dulu. Okey. Ha? Hey, stop. Tunggu dulu. Kita semua kenalah bergerak serentak. Patah balik ke sini. Boleh tolong tak, Max? Awak tukar tiup whistle, ya? Mula. Storm, lambatnya awak. Sakitnya kaki. Storm, kaki awak cedera ke? Awak tak apa-apa ke, Storm? Awak terkena. Storm, awak main tipu. Padan muka awak. Awak dapat balasan sebab dah menipu. Saya dah menang. Aduh. Wow, buah ni nampak sedap. Lepas berlari, saya terasa lapar pula. Saya nak cubalah. Rasanya sedap dan manis. Mari kita ambil sikit untuk kakak Mio. Boleh kan? Okey. Hai. Tengok ada dino. Saya kalah. Aduh, penatnya saya. Apa khabar? Kami bertiga dari pasukan Gogo Dino. Dia ni Anki dan Storm. Saya Terry. Hai, yang ni Ino dan Spike. Saya Norton. Kami ni Iguanodon. Wow, rupanya awak ni Iguanodon. Saya nak lapor pada Profesor lah. Profesor, kami ada jumpa dino baru kat hutan. Oh, mereka ni ke? Bagi saya tengok. Ya, awak jumpa Iguanodon. Di dua bukan ensiklopedia dino. Dino ini dipanggil Iguanodon kerana bentuk dan posturnya yang seperti burung. Keistimewaan Iguanodon ialah mereka boleh berjalan dengan kedua-dua belah kakinya atau dengan 4 kaki. Selain itu, cuba tengok pada kaki depan mereka. Ibu jari mereka seperti paku dan ekor mereka pula sangat fleksibel sekali. Oh, terima kasih. Bermainlah dengan kawan-kawan baru kamu tu. Jumpa nanti. Perry, kami nak pergi cari awak. Kami pun nak jumpa juga dengan dino tu. Okey. Terima kasih, Perry. Tadi tu kenapa awak semua berlari ya? Kami tengah berlumba. Pokoknya adalah garis penamat. Selalunya Spark yang akan menang. Dan saya pula yang terakhir. Awak cakap apa ni? Saya pun pernah menang lah. Bila masa. Saya tak ingat pula awak pernah menang. Awak pula ingat ke, Spike? Tak ingat pula. Saya pernah menang banyak kali. Tak tipulah. Kalau macam tu, apa kata awak bertiga berlumba sekali lagi? Betul tu. Lagi sekali lah. Saya tak kisah pun. Baiklah. Kali ni biar saya yang tentukan jalannya. Macam mana? Habislah. Mesti awak nak pilih jalan yang sukar kan? Kat mana? Ikut saya. Tunggu, nak pergi mana tu? Cepatnya awak sampai ke sini. Kami semua nak ikut mereka pergi ke tempat berlumba. Marilah ikut kami sekali. Okey. Kat sana tu. Kita bertolak dari pantai, lepas tu lalu pokok, seberang jambatan yang bertebing tu. Macam mana? Okey. Kena lalu tebing. Mestikah kita kena lalu situ? Sebelum tu, perlu guna 4 kaki masa di pantai.
Lepas tu, kita semua kena lalu kawasan yang berpokok, ya? Kita kena lari guna 2 kaki. Akhir sekali, seberang jambatan yang ada di tebing, kemudian perlumbaan tamat. Ina, kita kena berlumba dengan adil, ya? Yolah, bila awak cemas, mesti awak lari guna 2 kaki. Bila masa saya buat macam tu? Biar kami yang jadi pengadil. Macam mana? Idea yang bagus. Saya setuju. Kalau macam tu, biar saya yang jadi paramedik. Baiklah, awak semua dijemput tengok. Kita jumpa di pantai esok. Selamat pagi. Selamat pagi. Awak bertiga dah sedia ke? Ya. Siapa yang pantas, dia menang. Okey? Baiklah. Saya dan Pink akan jadi pengadil. Jangan langgar peraturan, ya? Baiklah, sedia semua? Stop! Kuasa hijau bertukar. Sayalah Stop. Stegosaurus yang membawa barang yang berat. Saya Pink. Kuasa hijau bertukar. Saya Pink. Stegosaurus yang pantas dan tangkas. Hai. Hi. Baiklah, saya sedia nak berlumba. Saya mungkin akan kalah lagi. Awak tengok je lah nanti. Sedia? Mula! Lari! Laju! Lari! Laju lagi! Ino, jangan lari 2 kaki. Ino, awak dah langgar peraturan. Iyalah. Cepat, Ino. Jangan main tipu, ya. Setakat ni Ino di hadapan. Dia yang paling laju. Saya tengok Ino macam mencurigakan lah. Kalau saya buat macam ni... Norton, awak tak apa-apa ke? Bye, saya pergi dulu. Bangun. Awak okey tak, Norton? Saya tak sangka yang Ino main tipu lagi. Spot, kami akan jaga Norton. Awak tamatkan perlombaan. Baiklah, terima kasih. Ino, tak baik tak buat macam tu. Cepatnya dia kerja. Ino, bahaya. Hati-hati! Alamak, tali tu dah putus. Jambatan tu nak runtuh. Anki, Rex, cepat! Baiklah! Saya Rex. Kuasa merah bertukar. Saya Rex. Tyrannosaurus yang sangat berani. Ya! Enki. Kuasa merah bertukar. Sayalah Enki. Kapten dalam pasukan Enkilo. Saya bersemangat dalam melawan api.
Saya minta maaf. Awak minta maaf? Kenapa pula? Oh, jadi awak ke yang sediakan perangkap tu? Saya minta maaf. Teruk cedera? Tak, sikit je. Tapi jangan buat lagi lepas ni. Tino, jom kita lawan sampai ke pokok sana. Tengok siapa sampai dulu. Tapi jangan main tipu ya. Saya pun nak ikut. Joy, awak dah pun sampai sini. Apa yang awak baca tu? Ia buku kanak-kanak tentang pari-pari selamatkan puteri dan putera di bawah sihir. Ia sangat bagus. Joy, awak nak jadi seorang puteri ke? Tak, saya tak nak. Saya nak jadi pari-pari yang selamatkan semua orang. Bukankah ia sangat hebat? Orang yang tolong kawan-kawan. Pari-pari Joy. Awak tak boleh jadi pari-pari ataupun puteri. Ni awak ketawalah sendiri. Lucas, jom kita tengok dinosaur apa kali ni. Tak, tunggu saya. Mari saya kenalkan fosil hari ini. Fosil hari ini ialah Parasaurolophus. Parasaurolophus adalah dinosaur yang hidup pada zaman akhir Cretaceous. Badannya sepanjang 10 meter dan sesikat yang ada di belakang kepala boleh tumbuh 1 meter dan ia bersambung dengan hidungnya. Ia bersambung dengan hidung? Ya, saya ada baca dalam buku yang ia boleh buat bunyi dengan hidungnya. Ya ke? Wow, saya nak tengok sekarang. Selamat pagi semua. Dinosaur mana yang awak nak tahu hari ni? Kami nak jumpa Parasaurolophus. Ya ke? Jadi marilah ke planet Ururu. Okey. Woohoo! Yeah! Selamat datang semua. Hai Rex. Jom panggil Spino bersama-sama. Okey, Spino. Okey, apa lagi? Jom pergi. Dino Explorers, jom pergi. Rex, siapa yang akan datang dan sertai kita hari ni? Cuba teka. Biar saya teka. Tomo? Poki? Tak. Saya rasa ia Perry. Tada! Hai semua, saya Dino Explorer Perry. Parasaurolophus yang selalu tolong dinosaur yang cedera. Yeay, saya betul. Perry! Ya. Memandangkan awak teka dengan betul, saya akan jadikan awak jururawat dinosaur hari ini. Ya ke? Hooray! Saya pun boleh jawab dengan betul. Baiklah, kalau macam tu, jom kita jumpa Parasaurolophus sekarang. Tak ada apa kat sini. Mana dinosaur tu? Shh. Parasaurolophus ada tapak kaki lembut macam kucing. Jadi mereka boleh muncul dengan senyap, tahu tak? Wow, ia memang ada tapak kaki yang lembut macam kucing lah. Jadi bila mereka buat bunyi bising gunakan hidung mereka? Ya. Bunyi macam mana mereka buat? Popo. Popo. Atau pong. Awak mungkin boleh dengar kalau awak tunggu sekejap je lagi. Tengok, ada lagi satu kat sana. Ia datang dekat dengan Parasaurolophus satu lagi untuk jadi kawan. Ia akan buat bunyi dengan hidung tak lama lagi untuk tunjukkan perasaan. Ya ke? Hebatnya. Ia tak buat bunyi langsung. Ada masalah ke? Dia sakit ke? Bukankah sesuatu yang hebat? Orang yang tolong kawan-kawan. Pari-pari Joy. Rex, boleh kita tolong dia? Okey. Hati-hati supaya dia tak takut. Tidak, jangan lari.
Oh tidak, ini satu masalah. Dia menyorok dalam hutan, susah nak cari. Oh tak, kita kena tolong dia. Oh, itu dia. Ia akan berjaya. Tada! Saya akan panggil para Sorolophus. Para Sorolophus dah keluar. Joy, itu menakjubkan. Bagus tu, Joy. Tak ada apa-apa pun. Okey, baiklah. Jom tengok apa yang tak kena. Dia tak boleh buat bunyi lah sebab ada buah di hidungnya. Jangan risau, kami akan tolong awak. Saya pun. Tapi, macam mana kita nak keluarkan buah kat hidung dia? Ya, saya tahu. Ya. Hacu. Andy, apa yang awak buat? Apa lagi? Ia untuk tolong para Sorolophus. Hingus awak keluar bila awak bersin. Masa itulah buah akan keluar juga. Andy, itu idea yang hebat. Macam mana kita nak buat ia bersin? Biar saya yang buat. Apa tu, Rex? Awak nampak daun ni? Daun ni penuh dengan bulu lembut dan ia berbulu. Kalau geletik hidung para Sorolophus dengannya, ia akan bersin. Wow, awak betul. Jadi jom cuba. Bertahan. Geli-geli. Ia berjaya. Tengok. Tak ada buah pun. Aduh, banyak hingus je, Andy. Patut ke kita cuba idea bersin ni lagi? Jangan! Okey. Baiklah, macam mana dengan idea ni? Okey. 1, 2, 3. Cepat, sikit je lagi. Korang, hembus lebih kuat. Itu dia, berjaya. Bagus tu semua. Jom kita cari para Sorolophus betina. Oh, para Sorolophus betina yang kita jumpa tadi. Akhirnya kita jumpa dia. Itu T-Rex. Ia menuju ke arah para Sorolophus betina tu. Apa? Kita kena bagi dia amaran. Tak boleh sebab dia terlalu jauh. Apa kita nak buat ni? Jadi kita boleh bagi dia amaran dengan bunyi kuat. Hidung awak dah sembuh jadi awak boleh buat. Buat macam putera yang kacak. Pelik betul. Kenapa dia tak boleh buat bunyi? Saya tahu. Dia tak boleh buat bunyi sebab reka hantu. Ia mungkin tercedera bila buah keluar tadi. Boleh awak rawat dia? Mestilah boleh. Boleh awak tunduk sikit tak? Oh, T-Rex tu jalan lebih laju. Perry, berapa lama lagi? Sikit je lagi. Kita tak boleh tunggu. Saya akan alihkan perhatian T-Rex. Rex, kuasa merah bertukar. Perry, berapa lama lagi? Saya tak boleh nak kejar T-Rex tu. Dah siap. Pergi, lari laju. Hati-hati. Wow, dia halang T-Rex tu. Menakjubkan. Bagus tu. Ia sangat mengagumkan. Joy, awak jururawat dinosaur yang hebat hari ini. Terima kasih. Tak ada apa-apalah. Saya gembira saya boleh tolong. Oh, jadi awak adalah pari-pari para Sorolophus.
Pari-pari? Ya, pari-pari yang tolong putera dan puteri dalam buku awak tu. Awak rasa macam tu? Mestilah. Awak tak rasa macam tu ke, Andy? Baiklah. Ya, awak pari-pari, Joy. Terima kasih semua. Nah, saya akan bagi pelekat awak sekarang. Para Sorolophus kan? Ya, yang pertama untuk pari-pari Joy yang jadi jururawat dinosaur hari ini. Saya? Hebatnya. Terima kasih, Rex. Wow. Okey, baiklah. Jom kita balik sekarang. Okey. Mungkin Lucas pergi tengok dinosaur seorang diri. Tak mungkin. Lucas, kami dah sampai. Saya rasa dia tak boleh dengar sebab dia terlalu sibuk fikir tentang fosil dinosaur tu. Lucas? Apa? Dia tidur? Teruknya. Lucas! Teruknya. Awak takutkan saya. Kenapa awak tertidur kat sini? Awak tidur lewat ke semalam? Saya berjaga sepanjang malam. Baca buku dinosaur. Awak nak pergi tengok dinosaur hari ni? Mestilah. Mengantuk bukan satu masalah bagi saya. Fosil hari ini ialah Pinacosaurus. Pinacosaurus yang tinggal di padang pasir adalah dinosaur herbivore dan tinggal bersama keluarga. Wow, mereka hidup di padang pasir. Hebatnya. Selamat pagi semua. Hai, Rex. Rex, padang pasir ada di planet Ururu kan? Padang pasir di mana Pinacosaurus tinggal? Mestilah. Jadi, boleh kami pergi ke planet Ururu sekarang? Awak tahu awak semua sentiasa dialu-alukan. Hei kawan-kawan, selamat pagi. Perry akan sertai kita hari ini. Hai semua, saya Dino Explorer Perry. Saya para Sorolophus yang selalu tolong dinosaur yang cedera. Hai, Perry. Jom panggil kawan kita yang akan bawa kita ke padang pasir di mana Pinacosaurus tinggal. Spino! Wow! Semua dah sedia untuk mengembara? Ya! Okey, Dino Explorer, jom pergi! Wow, banyaknya pasir kat sini. Ini padang pasir, mestilah. Tapi ada ke makanan untuk dimakan kat padang pasir ni? Mestilah. Pinacosaurus makan kaktus dan aloe. Lebih kurang macam tu ke? Ya, betul tu. Oh, itu aloe. Jadi Pinacosaurus mesti ada berhampiran. Mungkin juga. Jom pergi. Saya tak nampak kat sini. Kat sini pun tak ada. Mereka akan ke sini kalau kita tunggu. Hah? Tak perlu nak tunggu. Lucas dah pun jumpa mereka. Saya? Wow! Tengok anak Pinacosaurus tidur, ia sangat comel. Ia mungkin sebab panas padang pasir. Tapi Pinacosaurus banyak tidur dan bergerak sangat perlahan. Saya nak tengok mereka bergerak. Bangunlah, dinosaur! Serangga! Ia tak berjaya. Bangun! Jom main! Mereka semua tengah tidur nyenyak. Berapa lama mereka nak tidur? Oh tidak, mereka masih mengantuk. Hah? Lucas pun tidur juga. Lucas? Lucas? Dia tak bangun. Jadi, Lucas, saya ada buku dinosaur yang baru. Betul ke?
Teruknya. Saya ingatkan betul-betul. Lucas, awak mesti betul-betul sukakan dinosaurus. Awak bangun bila dengar bunyi buku dinosaur yang baru. Oh, apa kata kita cuba ni? Kita boleh cuba guna sesuatu yang Pinagosaurus suka untuk bangunkan mereka. Oh? Okey. Elo salah satu makanan kegemaran Pinagosaurus. Jadi mereka akan bangun. Bau sedap kan? Wow, mereka dah bangun. Mereka nak pergi mana? Jom ikut mereka. Berapa jauh mereka nak pergi? Wow, ia oasis. Hah? Ya ke? Wow. Wow. Hei! Apa yang mereka buat? Apa? Mereka tak boleh bangun sendiri? Wow, comelnya. Minum perlahan atau awak akan sakit. Bunyi bising apa tu? Itu Pinagosaurus yang lain. Dia mesti ke sini untuk minum air juga. Oh tak, Rex. Nampaknya mereka bergaduh untuk dapatkan kawasan. Dengar, awak semua pergi ke sana dan cepat. Macam mereka hain kayu dengan kuatlah. Ia lebih kuat dari itu. Saya tak boleh buka mata sebab pasir ni. Nampaknya ia akan macam ni buat sementara waktu. Wow, pasukan kita menang. Hei, mana ada pasukan? Ya, adalah. Tapi apa tu? Oh, itu ribut pasir lah. Kita kena lari. Jom kita naik Spino. Apa? Tidak. Mak Pinagosaurus terjatuh. Apa kita nak buat? Dia tak boleh bangun sendiri. Anak-anak pun tak boleh tolong. Alamak, kita kena tolong dia. Tomo, kami perlukan bantuan awak. Cepat datang. Okey, Rex. Saya akan ke sana. Tomo, kuasa biru bertukar. Perry, kuasa putih bertukar. Rex, kuasa merah bertukar. Perry, lindungi kawan-kawan kita. Jangan risau, Rex. Rex. Tomo, gali lubang jadi kita boleh sorok ke dalam. Secepat yang mungkin. Okey. Rex, cepat. Wow! Masuklah. Rex! Tomo! Mereka kat mana? Saya tak nampak pun. Oh, alamak. Wow, Rex! Hei semua. Saya gembira sangat semuanya selamat.
Ia bukan kecederaan serius, jadi ia akan sembuh cepat. Pinagosaurus, pastikan awak tak terbalik sekali lagi ya. Cari tempat perlindungan cepat kalau ada ribut pasal lagi. Jumpa awak lagi. Nah, ini pelekat untuk hari ini. Joy, Andy dan Lucas. Dia dah tidur. Biarkan dia tidur. Dia mesti dah terlalu letih. Ya, tergerak perlahan-lahan. Kita jangan kejutkan Lucas. Semua orang shush. Anak Dino, bangun. Go Dino! Hi! Click here to subscribe!